Jadi tradisi setiap tahun, Hennah Yeoh beri sumbangan ke 10 masjid sempena Ramadan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Ahli Parlimen Segambut, Hennah Yeoh memaklumkan telah menyempurnakan pemberian sumbangan Ramadan dan kurma ke 10 masjid dan 43 buah surau di kawasan Parlimen Segambut. Menerusi hantaran yang dikongsikan oleh beliau di media sosial, Hennah memaklumkan sebanyak RM136,000 telah disampaikan, dengan agihan RM5,000 setiap masjid dan RM2,000 setiap surau. Jelasnya, perkara tersebut sudah menjadi tradisi setiap tahun. Sejak menjadi wakil rakyat, sebanyak RM136,000 telah disampaikan dengan agihan RM5,000 setiap masjid dan RM2,000 setiap surau. Ini sudah menjadi tradisi saya setiap tahun sebagai wakil rakyat. Terima kasih kepada Masjid Al-Firdaus atas kerjasama sebagai tuan rumah bagi menjayakan majlis ini, ujarnya. Sumbangan ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan menyokong peranan institusi komuniti dalam memastikan kebajikan masyarakat setempat terus terpelihara, katanya. Sepanjang perkhidmatan sebagai wakil rakyat, saya memberikan penekanan kepada kerjasama dengan kepimpinan komuniti serta pengukuhan jaringan kebajikan setempat bagi memastikan tiada komuniti yang terpinggir. Saya rakamkan penghargaan kepada jawatan kuasa masjid dan surau, sukarelawan serta pemimpin komuniti atas komitmen berterusan membantu masyarakat, katanya.